Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang konsep nubuwah atau kenabian serta kaitannya dengan akhir zaman menurut perspektif Islam. Nubuwah berasal daripada perkataan Arab an-nubuwah yang bermaksud kenabian. Dalam Islam, nubuwah merujuk kepada pelantikan seseorang manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi atau rasul untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi dan rasul bukanlah individu yang dipilih berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan, tetapi dipilih secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan utama para nabi dan rasul ialah menyeru manusia kepada tauhid, iaitu mengesakan Allah dalam ibadah, menyampaikan hukum hakam Allah, memberi peringatan tentang balasan baik dan buruk, serta menjadi contoh teladan dalam kehidupan. Sebagai sejarah manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus ramai nabi. Dalam sebuah hadis disebut bahawa jumlah nabi adalah sangat ramai, manakala jumlah rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam berjumlah 25 orang. Seterusnya, kemuncak kepada institusi kenabian ialah pengutusan Nabi Muhammad SAW. Baginda merupakan rasul terakhir yang diutuskan kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab. Boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 40 bahawa Nabi Muhammad SAW ialah khataman nabiyyin, iaitu penutup segala nabi. Oleh itu umat Islam wajib beriman bahawa tiada lagi nabi atau rasul selepas baginda SAW. Sesiapa yang mendakwa dirinya nabi selepas Nabi Muhammad SAW dah wafat, dianggap telah menyalahi akidah Islam. Konsep nubuwah juga mempunyai kaitan yang rapat dengan perbincangan mengenai akhir zaman. Akhir zaman merujuk kepada tempoh menjelang hari kiamat, iaitu saat berakhirnya kehidupan dunia dan bermulanya kehidupan akhirat yang kekal. Walaupun tiada lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW, baginda telah menjelaskan kepada umatnya pelbagai tanda yang akan berlaku sebelum kiamat. Antara tanda-tanda kecil akhir zaman ialah berleluasanya fitnah, keruntuhan akhlak, amanah diabaikan, pembunuhan semakin banyak dan manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Tanda-tanda ini semakin dapat dilihat berlaku dalam masyarakat pada masa kini. Manakala tanda-tanda besar akhir zaman pula termasuk kemunculan Imam Mahdi, keluarnya Dajjal yang membawa fitnah yang besar kepada manusia, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk menewaskan Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari sebelah barat, serta beberapa peristiwa besar yang lain yang menandakan semakin hampirnya kepada hari kiamat. Kita sebagai umat Islam, tujuan kita mempelajari konsep nubuwah dan akhir zaman bukanlah untuk meramal bilakah hari kiamat itu bakal berlaku, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Sebaliknya, ia bertujuan menguatkan keimanan, mencontohi ajaran para nabi, serta mempersiapkan diri dengan amal soleh sebelum tibanya hari pembalasan. Kesimpulannya yang dapat kita mempelajari pada kali ini, nubuwah merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia melalui pengutusan para nabi dan rasul sebagai pembimbing kehidupan. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan ajaran yang dibawanya menjadi panduan sehingga hari kiamat. Kepercayaan terhadap akhir zaman pula mengingatkan kita bahawa kehidupan dunia ini bersifat sementara dan setiap manusia akan dipertanggungjawabkan atas segala amalannya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.